Banglo ni milik seorang doktor yang berkonsepkan English style. Untuk banglo ni berkeluasan 3,000 kaki. Tunggu apa lagi? Jom kita house tour banglo ni. Belakang Amalan ni ada 2 pintu sliding door dan untuk pintu utama pula berada di bahagian sini. Sebelum kita masuk ke bahagian dalam, dekat sini kita ada satu teres yang sangat panjang sehingga ke sebelah sana. Jom kita tengok. Tunggu apa lagi? Jom kita masuk ke bahagian dalam. Okey, dekat sini kita ada satu ruang tamu dan ruang dining area yang mana yang ni berkonsepkan open area. Nampak tak dekat situ kita ada 2 sliding door juga. Satu untuk ruang tamu dan satu untuk ruang makan. Tengok dekat atas pun kita ada lampu, kipas dan siling kapur double layer yang ni memang termasuk dah dalam pakej Zasma. Okey, jom kita beralih ke bahagian belakang. Bapa nampak tak ruang belakang yang memang sangat-sangat luas? Okey, di bahagian sini pula, dekat sini kita ada dry kitchen, wet kitchen dan di hujung sekali kita ada laundry area. Sebelum sampai ke bahagian bilik, kita ada satu bilik store yang mana berada di bawah tangga lah. Nampak tak cantik? Okey, sini untuk bahagian bilik-bilik. Mula-mula sekali kita akan jumpa bilik tidur nombor 2 dulu. Memang sangat-sangat lawa. Yang ni dah ada siap sekali dengan tandas. Okey, yang ni part yang paling memang orang akan terkejut. Sebab apa? Yang ni bilik master bedroom memang sangat-sangat luas. Bukan setakat ada master bedroom, klien kita minta tambah siap-siap dengan satu tandas yang luas. Dan di bahagian belakang ni adalah untuk ruang wardrobe. Memang sangat-sangat luas. Yang ni boleh buat sebagai butik pakaian pun. Okey. Dah tak nak lama-lama juga, kita nak naik terus ke tingkat atas. Okey, kita dah naik ke tingkat atas. Untuk tingkat atas ni kita ada 2 bilik tidur dan satu lagi ruang keluarga. Cantik sangat-sangat. Sebab apa? Ruang keluarga ni klien kita tambah siap-siap dengan satu blender dekat sini. Bolehlah hirup udara-udara yang segar dengan tengok view sawah padi. Okey, jom kita pergi ke bilik tidur nombor. Okey, yang ni pula untuk bilik tidur nombor 3 lah. Bilik tidur untuk anak-anak ke, bilik tidur tetamu ke tak tahu. Dan memang dah siap-siap sekali dengan tandas juga. Okey, jom pergi ke bilik tidur yang terakhir iaitu untuk bilik tidur nombor 4. Bilik tidur yang ini luas sikit dan memang dah komplit siap-siap sekali dengan tandas. Okey, itu saja house tour Amalan untuk kali ini. Jangan lupa follow untuk next video.